di Kampung Agong. Teman-teman. Teman-teman udang dong. Bayar kena beli tiket. Kot. Okey, jom. Apa naik? Kita gerak ringan. Sekejap, kita nak buat photo shoot. Kena on lah. Tak payahlah, buat-buat je. Warna BIM ni. Tutup lah, basah Barang tak ready. Mak, lagu Hari Raya Luar bang. basah. Lagu Raya bang. Ha? Lagu Raya. Ten 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 ten. Ada. Oh, sekejap. Aku rumah. Sampai. Makan. Post lah. Wow. Ni kat KL tak ada ya. Mungkin ada Dia macam sikit-sikit. Kedah tapi dia kat Penang. Tengoklah Ya, kat Kedah dalam hari ni Penang. Ni kat Penaga, Kampung Agong. Tu tengok tu dia gambar. Salah lagi kaki. Don't want. Tak payah macam. Kau memang pun. Oh, nak cantik ni. Mak ambil itu ni. So kita pergi ke kafe Tandas. Kafe Tandas. Ya, kena ikut ni. Masya Allah. Buka kah? Dia awak dah habis dah. So cute. So cute. Love, love, love. So cute. Mungkin betul. Okay, so kalau korang duduk kat sini pun ada homestay tau. Tadi kita ambil gambar dekat situ. Ni dah ada homestay. Nampak ni. Pun saya kat mak. Tak. Assalamualaikum. Babak. Rumah kau main-main lah. Hai dah rumah. Lama. Ada kejut. Buat macam orang betul. Ini kalau petang dia kata sunset view belah sini. Cantik-cantik. InsyaAllah cantik. Macam tu tak ada orang kampung Ada sekolah. Ada kot. Cantik lah. Sini ada. Ni orang ni. Kejut je. Kita bendera. Dia tak sesuai. Kita buat tergoyang sawan. Okay, berbaloi tu datang sini. I think seorang dia rasa RM10. Minyak. Boleh kan? Janggut lah.
Okay, kat sini boleh bagi makan. Kau nak mak beli? Itu apa rumah Tak nak datang. Nah, Imak dia kata dia kena ulat. Batu mak cakap. Dia nak makan lah. Pergilah, kita pergilah. Kau nak tak bagi dah? Hati boleh kot orang tutup suara padi ni. Tu je tak jalan. Jalan lah benda tu. Comel. Nampak depan tu ada ayam-ayam. Ayam. Tak tenggelam mas. Boleh masuk tu? Ada kucing. Ni kawan lah. Oh lah. Ini tak tahu kena bayar ke tak. Free ke masuk ni? Ada kucing-kucing korang. Ada ayam-ayam. Kekok ke saja orang? Tak boleh. Comel. Ni boleh buat ni. Kita je dah tahu dah masuk dalam ni. Ayam dah dia. Pula kamu. Memang ni bodoh aku je lah Imah ni. Imah pikah wanted. Ambil gambar tu. Comel. Assalamualaikum. Hati sini dia keluar. Tangan tak ada lah. Aku tak se. Dengar ni kat ni. Apa hal tu? ayam apa? Dia buat benda betul ke? Boleh pergi. Jangan pegang lah. Oh my god. It's so cantik tu tempat ni. Oh my god. Apa mahal lah. How much is? Saya try ambil gambar. Okey. Okay. Comel. Ya. Kan? Ya ke? Macam ni nampak? Lah. Tu dia keli. Sebab tu lah saya tak makan ikan keli. Orang kampung. Orang kampung. Kenapa dia balik kamera? Wah, comel lah. Apa ni kalau makan ni? Ni boleh bagi makan, kena bayar kot. Ada platform ah. Ni kena bayar RM1 kot. Oh my god. Dia hantar je. Kalau ni mana nombor tu? Ada nombor kat atas. Limit dapat dua dapat makan minum. Apa gagak kau ni? Dapat makan minum RM5. Lebih ke? Kos dah Imah. Kau kenapa? Itu babi. Babi pula. Ingatkan babi. Bestnya gimana? Terus jatuh. Kirinya. Oh my god. Mak lah. Apa? Cenderam. Macam. Tak ada. Tak ada hujan kan? Sebab ni saya tengok dah cuaca. Kat sini. Pergi toilet dekat situ. Pergi toilet nak gambar? Dah. 1, 2, 3 sekali. Malah nama ni. Jom. Mak rakam. Padamu ibarat langit dan lautan yang tiada penghujung. I love you forever and ever. Love you. Okay guys, kita ada fika, tam-tam. Ni kata. Ni. Kesat je. Kail. Nampaklah. Thank you. Okay, ini saya voice over sekejap. Ni kita on the way nak pergi ke hotel. Hotel ni dia bertempat dekat Georgetown. Drop off lobby Imah. Nak drop off dulu lah. Okay, memang tak tahu pula. So tadi bila kita drop bawah tu, kita pun tercari-cari, tak ada siapa pun sebenarnya. Kita yang saja panggil ada uncle security ke, tak tahu lah kerja mana. So dia kata naik lift. Macam tu je dia cakap. So kita pun naik lift. Pada pandai lah kan tengok kat situ level berapa. So ni kita kat atas,
kat lobby. Keluar je ada swimming pool. Dan dia ni bukan konsep Muslim friendly. Kalau boleh dilihat kat sini, hiasan dia pun menggunakan botol-botol arak lah. Dan staff pun tak friendly. Guys, di lobby dia. Dia bagi cawan pun. Ya, tak berani. Lepas tu, swimming pool dia kat situ. Okay, swimming pool dia kat situ. So, ni dia punya lobby. Lobby dia macam ni, boleh makan kat sini. Dan you can check in. View je. Masuk ni. Dia tak ada. Apa benda? Mak ni style dia. Okay, ni masuk pintu. Singki kat luar. Tu Ah, ah. balik. Ni singki ni memang kat luar. Okay lah tu. Kalau kita nak booking mana-mana hotel kat mana pun, kita kena double check baik betul-betul. Kadang-kadang review yang diberi pun bukan betul sangat. Tak tahu pula ada singki belah luar. Tapi tak apa. Okay je, tak ada isu pun. Tapi the thing is, dia punya tempat pintu tak boleh tutup rapat. Tengok, tengok Fuji mah. Ya lah. Ya. Hotel baru ni. Kita hotel baru Fuji dah. Nanti habis basah sih. Tempat dia. So kalau boleh lihat kat sini contohnya, pintu bilik air ni memang jenis tak kunci. Memang sekarang mana-mana hotel pun macam tu. Tapi dia tak rapat, nampak tu dia renggang. Lepas tu kita duduk pun, kita kena jaga aurat kita juga. Lepas tu dia punya staff pun tak friendly, tak membantu. Kita check out terus. Alah, kenapa dia buka flash? Okay, berapa lama kita duduk? Berapa minit? Okay, so betul lah. So, this is the room. Dekat Gini Plaza. Apa pendapat you tentang hotel tadi? Tengok banget. Tengok tu apa? Hati je tak pakai lima. Tak lama lah. Aku tak make up lepas solat tadi. Dengan bibir kering. Ramai. Christmas. Christmas. Ni ramai kan? Hati negara apa je yang Christmas tu? Macam comel. So, oh ni belah luar tu. Kita kena lalu kat luar. Ya. Patutlah. Ni Malaysia. Apa, dia nak pergi ni je lah. Dia bagi cawan kat tu. Selalu memang buat take away. Kenyang ke? Okay. Ini apa? Salmon. Tak tahu. Itu telur. Salmon. Salad. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, pergi mana? Hujan lebat. Nampak kita kat situ. Ada lagi, ada lagi. Ayo, King. Next size. Ni lobby dia. Wow. Okay, dia orang ada sumbangan. Hati rasa lah. Isya, hotel ni macam mana, okey ke? Okey. So, reception dia. Ini dia ada Tak ramai. dia nak solat. Okey, ni lift. Keluar lift. Dia macam ni. So, kita 512. So, now we are heading to our room. What number guys? Nombor 18220. 518 and 520. Ni dia tengah kemas. And kita bukan situ. Apa aku meripik ni? So this one is 518. This one 520. So kita stay 2 bilik. Oh, dia kena Bagi satu kad. home. It's better. Just like this. Icha.
So basically, bismillah. Wait. This is room for me and my sister. I nak solat. I think I kena turn on lampu. Buka dah. Kenapa lampu je macam ni? Kan aku tak tahu. Okay. Sorry. Betul lah tekan kat situ. Okay. So basically, Masya Allah, cantiknya. Okay, I tak nak buka pintu sebab dah malam. This is the view. I tak dapat vision lagi. Belah mana? Sekejap, tengah pening. Okay. It's better lah compare yang tadi. Oh, ni luar punya lampu. Masya Allah. Cantik. Cantik. Assalamualaikum. Ini second room. Masya Allah, cantik. Lagi besar kot. Lagi besar dari bilik kita orang. Because they have 2 single bed. Ini comel. Ini mana lampu je? Ni ada balcony. Oh, korang tak ada balcony. Hampir mati Iman ingat boleh buka tadi. Kita ambil balcony tu. Tak, Ati pun tadi ada satu tak ada lampu. Okay. Look at this. Ni abang ni tau. Tengok toilet dia. Abang ni. Cantiknya lah. Cantik. It's better lah, better. Bisa. So basically, Macam Kak Air stay in one room because they're sibling. I stay luar. Isa ambil your bed. Tapi abang tidur dengan mak dia macam tidur mati. I tak kisah mana je. Tak abang ikut abang. I nak solat tu je. Awak tengok ni. Thank you. Assalamualaikum. Saya cuba tunjuk apa yang ada kat sini. Dia ada bagi serika. Okay. Ini dia punya board je. Kat sini ada sejadah. Okay. Kat sini ada hair dryer. And then dia ada bagi slipper macam ni. Ada bagi 2. Cuma dia tak ada bagi apa tu, plastik sampah. Jadi kita ada bawa sendiri. Bukan plastik sampah, plastik untuk baju kotor. So towel 2. Ini robe ni 2. Tu baju kita orang lah. And dekat sini ada peti ais. So dalam ni kosong lah. Dia buka belah kanan, buka belah kiri macam ni. So ni kita beli sendiri tak. And then dia ada bagi tempat ni lah, pemanas air. Ini bawa sendiri. Ni tak ada so dia sediakan ni. Ni lepas tu ni ada harga-harga lah kalau nak order air. Ni tong sampah. Diorang memang start tak ada plastik. Tong sampah dalam toilet ke luar ke macam tu. Ni ada kerusi, adanya tak telefon apa ni macam tu lah. And design dia comel ni kat luar. And then that's it. Kita bawa extension wire. Mana-mana kita pergi, insyaAllah kita bawa extension wire. Ini kita bawa, tak disediakan. Ini dah lama, kita bawa ikut. Okay, dah lama. Ini dah lama punya. Okay, I think that's it. Best lah korang. So you can just lock this door. And then dia macam connect tengah, tapi yang kat luar. So lock je. And then kita ada card ni, boleh je nak pergi sana. Kat sini, asalkan kita tak lock ni lah. Kalau kita lock, ada motif lah. Dia orang tak kira nak buka, tak boleh nak access. So yeah. Ni kan dah rekod lah tu. Oh, Kita nak bagi kat dia.